Yang sana tu boleh senyap sikit tak? Orang saya tak dapat jawapan boleh pula kecoh kat belakang. Oi, apa masalah tu? Tak santai. Orang lah isi kita ada orang. Dah, jangan merepek. Jom tanya mana tahu ada apa-apa. Orang buat apa ni? Dia semacam je muka. Santai-santai sudahlah. Betul-betul? Cuba aja. Easy je ni. Dah siap? Apa yang susah sangat? Jap. Asal korang santai sangat ni? Kan dah nak exam. Ni, kasih tahu ni rasa study kita. Kalau korang nak tahu, kita guna bahan bacaan digital. Senang, cepat dan mudah faham. Betul-betul? Bahan bacaan digital? Apa benda tu? Bahan bacaan digital, kita boleh akses secara atas talian. Dan kita boleh buka guna peranti seperti telefon pintar dan komputer riba. Mudah bukan? Oh, kenapa lah baru tahu sekarang? Awak semua buat apa ni? Tadi cikgu ada dengar awak cakap tentang bahan bacaan digital. Tadi diorang kata diorang study guna bahan bacaan digital, cepat dan mudah. Kamu tahu tak bahan bacaan digital ni pun ada kegunaannya? Tahu cikgu. Tapi bahan bacaan digital ni mudah digunakan. Penjelasannya pun singkat dan mudah difahami. Bukan tu je, kita pun boleh study kat mana-mana menggunakan bahan bacaan digital ni. Ya, betul. Tapi bahan bacaan digital ni pun ada kegunaannya. Contoh, murid salah gunakan peranti internet untuk mencari sumber yang tidak sepatutnya. Bukan tu je, dengan cara ni pun boleh meningkatkan tahap ketagihan pada teknologi. Dan yang paling penting, bukan semua yang diajar dalam bahan bacaan digital tu kamu boleh jawab dalam exam. Sia-sia kerja nanti. Cikgu, sebenarnya kita orang cuma atur diorang je cikgu. Betul tak cikgu? Diorang ni cuma nak bagi cadangan cara studi tanpa tekanan.